Taruhlah susu lebih lagi. Dah cukup dah. Akak selalu taruh banyak ni je. Baik-baik, panas. Ya, tahu. Dah, cukup. Cuba rasa dulu. Dah sedap ni. Nak kaca juga. Kita minum susu ni 2 kali 1 hari. Tiap-tiap pagi dan malam. Enak. Betul. Opa, kita orang bawa sarapan. Iya. Terima kasih. Opa tengok apa tu? Hai. Akak! Upin, Ipin, jangan susahkan Opah. Jaga Opah baik-baik tau. Akak jangan risau. Semua beres. Yelah tu. Betul, Ros. Dia orang bagus. Siap buat kerja sekolah. Pagi-pagi dah bangun kemas katil. Tak payah disuruh. Ada minum susu? Mestilah ada. 1 hari 2 kali. Sekali waktu pagi sebelum pergi sekolah. Dan sekali lagi waktu malam sebelum tidur. Bagus. Ingat pun. Mestilah. Otak cerdik. Dah, pergi sekolah lekas. Nanti lambat. Ros pun kena gerak dah. Iyalah. Tata. Bye. Seorang satu tau. Terima kasih, cikgu. Ihsan, kau dapat isi apa? Dapat isi strawberry. Sedap. Ini sama macam susu yang kita minum kat rumah. Betul. Rasa sama sedap. Iya, enak banget. Murid-murid, kenapa kanak-kanak kena minum susu? Siapa nak jawab? Ihsan, jawab. Ya, Ihsan? Untuk jadi besar. Pandai, Ihsan. Betul tu? Untuk besaran. Betul. Jadi, minum susu secukupnya buat badan Sihat. dan otak Cerdas. pandai. Susu ini lagi dicari anak-anak yang berani dan ceria untuk iklan susu mereka. Aku rasa aku layak. Aku pun.
Pergi aja audisi. Kat mana audisi tu, Susanti? Maaf ya, saya lupa. Apalah kau ni? Loh, susu dah nak habis. Boleh buat satu gelas je. Tak apa, kita kongsi. Jangan kasih tumpah. Ya, tahu. Hah? Apa tu? Akak, dia balik. Kita orang rindu, Akak. Hai adik-adik akak. Nah, tolong letak dalam bilik. Terima kasih. Akak bawa batu ke? Sedapnya. Ada banyak jenis susu. Upin, tengok ni. Ha. Okey, Akak beli banyak-banyak. Kita orang suka tau. Yelah. Kau berdua cepat sikit. Jumpa pun. Apa lagi yang tercari-cari tu? Letak sini. Susu ni kan sama. Betul. Tapi yang ni kita orang boleh minum bila keluar rumah. Bila main dengan kawan-kawan, boleh minum sama-sama. Tumpang lalu. Inilah yang Susanti cakap hari tu. Betul. Kanak-kanak lelaki atau perempuan umur 3 hingga 5 tahun. Wah, kau diorang kena masuk. Mana nak daftar? Untuk pengetahuan semua, pemilihan ini mudah sangat. Ceritakan tentang diri anda, bukan diri abang. Ceritakan diri anda dengan yakin. Dan minum susu ni dengan penuh nikmat. Boleh? Amboi. Bertenang ya ibu-ibu, kakak-kakak. Kami ni yang ke atas ni kalau boleh nak dengar adik-adik yang ni menjerit. Boleh? Adik-adik, boleh? Apa laju sangat ni? Opa, tadi kan kita orang uji bakat. Nanti masa TV. Uji bakat apa? Uji bakat lah. Macam ni. Hai, nama saya Upin. Dan ini adik kembar saya, Ipin. Umur kami 5 tahun. Kami tinggal dengan Opa dan seorang kakak yang sangat kami sayangi. Tiap-tiap hari kami minum susu. Dah, cukup tu. Nanti Opah boleh tengok kat TV. Alah, kak ni kacau lah. Ipin, mari kita pergi main. Jom. Nanti dulu.
Nah, minum susu dengan kawan-kawan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Tengok aku, Upin. Mimi. Hai. Tengok. Basuh bunga saya. Cantik kan? Cantik. Tepi. Tepi. Mimi, sabar ya. Semua salah kau. Aku pula. Kita tengah lumba basikal kot. Mimi, janganlah marah. Kita orang tak sengaja. Sekarang macam mana? Kaktus saya sudah tak ada rumah. Siapa yang boleh basuh saya? Nanti pokok saya dah habis. Ingat senang tak makanan? Saya tunggu dia lama. Apalah? Mimi. Tada! Arnab dan kucing yang comel untuk Mimi yang comel. Untuk saya. Wah! Saya suka. Upin dan Ipin sangat pandai. Asyik. Aku pun mau. Boleh. Terima kasih. Cantik juga. Sama-sama. Macam-macam boleh buat tau. Ini kalau jual. Tengok. Boleh buat kotak pensel. Cantik. Lepas tu boleh letak macam-macam. Hebat kan? Senang je. Aku pun nak buat lah. Ajarlah. Aku beli je kat kedai. Lagi senang. Buat sendiri lagi cantik. Jom mula. Siapa yang guna ni, ha? Habis tak ayah kak? Kita orang. Jangan marah, Kak. Ros, jangan marah-marah. Nanti lekas tua. Dengar tu, Kak. Dah. Mari semua minum. Lebih-lebih lagi budak-budak yang sedang membesar macam korang. Kena makan makanan yang berkhasiat. Susu ni pun berkhasiat kan, Opa? Susu ni bantu lengkapi nutrisinya. Penambah khasiat. Oh. Barulah boleh jadi kanak-kanak yang berkeyakinan, cerdik dan berdikari. Faham? Faham, Kak Ros.
Bagus. Jimat belanja. Puaslah kita orang minum susu. Upin, Ipin, mari tengok cepat. Kejap. Ingat, minum susu ni 2 kali sehari tiap-tiap hari dan boleh bawa keluar rumah sewaktu berniaga. Ina. Betul-betul. Wah. Ros, buatkan opah susu tu. Nampak sedap tengok dia orang minum. Opah pun nak minum susu? Apa salahnya kalau ia sedap dan berkhasiat? Betul. Siapa lagi nak? Upin nak. Ipin pun. Sebelum ke sekolah, minum SGM Explore dulu. Diperkaya iron C, DHA, omega 3 dan 6, dukung nutrisi lengkap mereka. Jom ke sekolah. 6 campur 4 berapa? 10, cikgu. Betul. Kawan-kawan, jom minum SKM Explore. Ina. Betul. Dah lambat ni. Kelab susu ceria. Bahagian 1. Wah, bagus. Tak payah kejut dah bangun. Ada apa-apa yang menyeronokkan ke kat tadika hari ni? Mestilah ada. Ada apa? Tak nak bagi tahu. Opa. Wah, awal hari ni macam ni lah bagus. Tak tergopoh-gapoh. Boleh sarapan dengan tenang. Kalau hari-hari macam ni kan bagus. Selalunya tak sempat sarapan. Asyik lambat. Akak, nak susu kegemaran kita orang? Sabar. Nak buatlah ni. Dah siap. Terima kasih, Akak. Sama-sama. Sedap. Nak lagi? Dah tu. Makan cepat. Oh, Akak. Kan kita kena minum susu ni 2 kali satu hari. Betul? 1 kali pagi dan sekali lagi petang nanti. Bagus Upin dengan Ipin suka minum susu. Sebab susu sangat penting untuk kanak-kanak yang sedang membesar. Macam kita orang. Iya, susu bantu kanak-kanak jadi lebih bertenaga, cergas dan mudah fokus masa belajar. Ia kaya dengan zat besi dan nutrien penting untuk tumbesaran. Oh. Minum susu tu cepat. Opa, hari ni ada matematik Olimpik. Iya. Cikgu kata bersukan sambil belajar matematik. Bagus tu. Dah sarapan dan minum susu ni, minda cerdas, bantu badan sihat. Mesti boleh buat elok-elok. Pasti boleh. Kat sana. Murid-murid, ada 10 minit lagi. Cepat cari soalan
soalan-soalan yang ada di taman ini dan bawa pada cikgu sebelum masa tamat. Saya jumpa soalan. Meme ada 3 biji apple. Susanti bagi lagi 2 biji apple. Berapa apple yang Meme ada sekarang? 5 biji apple. Ha, betul. Tambah 1 markah untuk Meme. Bagus. Aku dapat dulu. Atuk ada 4 ekor ayam. Seekor lari, membawa diri. Berapa ekor ayam yang tinggal? 3 ekor. Bijak, bijak, bijak. Cikgu, nah. Susanti ada 6 belon. 2 belon meletup. Pom, pom. Berapa tinggal? 4 belon. Yeay, betul. Pandai Susanti. Upin lompat dari nombor 5 ke 7. Apa nombor di tengah? 6. Pandai. Minat Fizi? Boleh jawab soalan ke? Saya cuba, cikgu. Fizi ada 3 biji apple. 3 biji apple. Ehsan datang bagi Fizi sebiji limau. Kemudian, Fizi bagi sebiji apple pada Ehsan. Tinggal berapa buah pada Fizi? Berapa Tinggal 2 biji apple dan sebiji limau. Apa ni? Itu soalan aku. Kau lambat jawab. Tamat! Masa dah habis. Mari tengok markah semua. Soalan tadi cikgu tak kira sebab Fizi lambat jawab. Juara matematik Olimpik kita dengan markah terkumpul 10 ialah Upin dan Ipin. Juara matematik Olimpik kita dengan markah terkumpul 10 ialah Upin dan Ipin. Laju betul korang cari soalan. Semua jawapan betul pula tu. Ya lo. Upin Ipin banyak pandai. Cikgu tengok Upin dan Ipin sangat fokus dan cergas dalam aktiviti tadi. Jadi, apa rahsia? Kongsilah dengan kawan-kawan. Oh, kita orang setiap pagi dan petang minum susu. Betul. Oh. Hai Is. Wah, susu kegemaran kita, Ipin. Betul. Tengok. Akak, nak beli ni? Amboi, kalau susu yang dia suka, cepat aja jumpa. Mestilah. Boleh belikan? Bolehlah kau. Boleh. Akak pun memang mencari nak beli susu tu. Kat rumah dah habis. Yeay! Ini paling sedap kegemaran Upin. Yang ni lagi sedap. Ni lagi sedap. Yang ni. Bukan. Yang ni. Sudah. Semua perisa susu ni sedap. Amboi, dari jauh dah dengar suara Upin Ipin. Kuat betul. Cikgu. Apa yang bising sangat tadi? Kita orang nak beli susu ni. Susu apa ni? Susu ni lah yang bantu kita orang sentiasa fokus dan cergas masa belajar. Tiap-tiap pagi sebelum ke sekolah, kita orang akan minum susu ni. Betul. 1 gelas susu habis kita orang minum. Petang pun kita minum sekali lagi. Betul kan, Kak? Betul. 1 hari 2 kali minum. Baru bertenaga dan bersemangat untuk belajar. Selamat pagi murid-murid. Cikgu. Cepat duduk.
cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Murid-murid, cikgu ada satu teka-teki. Teka-teki. Ini saya suka. Jarjit Singh sedia jawab. Dengar ya. Saya berwarna putih dan saya bantu kanak-kanak jadi bertenaga, cergas dan fokus dalam pembelajaran di sekolah. Saya sedap diminum. Cuba teka. Siapakah saya? Siapa tahu? Susu. Betul. Tepat sekali. Susu ni bantu lengkapkan nutrisi. Dalam ni ada zat besi, vitamin C, omega 3 dan 6 dan banyak nutrisi penting lainnya. Bantu murid-murid tetap bertenaga, cergas dan fokus dalam pembelajaran di sekolah. Wah, nak minum. Jom, pilih warna cawan kesukaan masing-masing. Mari kita bancuh susu sama-sama untuk diminum. Ambil cawan, tuangkan air, bancuh susu, kacau perlahan. Minum susu, minum hari-hari, minum 2 kali sehari. Susu, la 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 la, sedap dan menyegarkan. Susu, la 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 la, kekal aktif dan fokus. Bagus! Mulai hari ni, kita akan minum susu ni setiap pagi. Lepas tu, kita bersenam ringan, bantu badan bertenaga dan fokus belajar. Betul? Betul, cikgu. Saya suka. Nanti penatlah, cikgu. Tak apa, kita buat perlahan-lahan. Cikgu, kenapa tiba-tiba kena minum susu dan kena bersenam? Soalan yang bagus. Tak lama lagi, Tadika Mesra akan adakan sukan tahunan. Jadi, kita Kena bersedia dari sekarang. Ya, susu bantu bekalkan badan dengan nutrisi penting. Bila badan terima nutrisi ni, ia dapat bantu kita kekal bertenaga dan fokus dalam aktiviti sekolah, terutamanya ketika pertandingan. Kali ni kelas aman mesti jadi juara. Bukan naib juara. Betul. Yuhu, akak. Akak. Akak tak ada lah. Tak apa, kita bantu sendiri. Jom. Lambatnya. Kau buat apa? Ros tertidur, Pa. Adik-adik kau dah balik? Tak tahu pula. Apa pula tu? Biar Ros pergi tengok. Lah, Upin dan Ipin rupanya, Pa. Sudu yang jatuh. Ya ke? Apa yang korang buat ni? Kita orang bantu susu. Kan selalu akak yang buat kan? Tunggu je lah. Tengok ni, habis kotor lantai. Nanti kita orang bersihkan. Wah, bagusnya cucu-cucu opa minum susu. Selain dari makan makanan sihat dan berkhasiat, minum susu 2 gelas sehari sebelum ke sekolah dan sebelum tidur dapat penuhi nutrisi penting badan seperti zat besi, omega 3 dan 6 yang penting untuk pencapaian di sekolah. Dengar tu? Dengar. Kita semangat. Terima kasih, cikgu. Kelas aman! Ya! Siapa kita? Juara! Kita? Juara! Kita? Juara! Semua dah bersedia fizikal dan mental? Sedia, cikgu! Kita akan mula bila tiba masa. Cikgu nak semua fokus pada sukan masing-masing. Acara pertama, larian berpasangan. Ikat kaki.
Mimi dan Susanti lari jangan jatuh tau. Suara keseluruhan. Kelas aman. Kita juga ada hadiah sumbangan dari PIBG sekolah untuk semua yang menyertai. Susu kesukaan kita. Semua sedia untuk tangkap gambar?